esok ada iftar jama'i. Tapi gak apa biasa lah. Moga kita orang sakit ke. Tak boleh nak pergi lah. Moga gapo ni hak bawa kita pun dia kerja. Dia cuma cuti ambil ngata. Atau ambil di sekolah. Ahad, Isnin, Selasa. Hak tu je hari dia cuti. Kalau hari lain tak boleh ya. Kecualinya kalau ada orang lain ngata ambil. Tapi buat masalah ni orang lain pun tak ada. Gitu. Jadi kita dulu lagi. Royak tak boleh ginya. Gitu dah.